Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya ditemani oleh Abang Ashraf. Kami pergi ke 7-Eleven untuk mencari beberapa jenis kad Bobo Boy ataupun Mekamato. Ada obstruction dah pula. Okey, kita kena pusing ke arah yang lain. Ada penampakan kad di situ. Okey, jom kita pusing dan pusing untuk lihat apa jenis kad yang ada di 7-Eleven ni. Jumpa pun jalan masuk. Alright, jom kita lihat apa kad yang kita ada di sini. Okey, ada nampak sedikit pack quest dan juga Mekamato. Alright, ada Fang Quest, ada Mekamato Capture. Nampak cantik packaging dia. Selain itu, di belakang semuanya agak sama, set Capture dan juga Blast. Di sini adalah pack quest Fang dan juga pack quest Fang yang sama. Tidak ada banyak pilihan di 7-Eleven ini, tapi disebabkan kita dah sampai, kita ambil satu kad Mekamato untuk kita lihat apa yang kita akan dapat dalam tu. Alright, ini adalah kad Mekamato yang kita ambil. Mecha Battle Card jenis Capture. 2 daripada 6 jenis pack card untuk siri Capture ini. Wow, packaging kad dia amat cantik, kemas. Nampak Mekamato cuba menangkap Jet Sis kalau saya tak silap. Dan di belakang pack ini kita boleh lihat jenis-jenis kad yang ada dalam pack tersebut. Kita ada Pian, Jet Sis, Mekamato, Mecha Kuda. Dan tagline untuk kad ini adalah Imagine, Build dan juga Battle. So, tanpa berlengah, mari kita buka dan lihat apa yang kita dapat. Sebaik saja kita buka, kita akan didatangi dengan cara-cara untuk kita bermain kad Mecha Battle. Okey, selepas itu kad yang kita ada di atas adalah kad dadu, di mana dia menunjukkan ada attack, efek dan juga kuasa. Kita boleh bentukkan kad ini menjadi dadu untuk menentukan apa yang kita dapat. Mari kita ubahkan kad yang ada di hadapan ke belakang untuk kita lihat dengan lebih teliti apa yang kita dapat. Jadi untuk kad pertama kita dapat Pian, HP 250, attack beliau 50. Efeknya pula adalah attack kali 3 pada pemilik kad ini dan serang hanya sekali serangan sahaja. Kad nombor 2 adalah kad Mekamato Mode Pain Buster, HP 300, attack 100. Efek pula pemilik kad ini hilang giliran menyerang. Cantiklah Mekamato dia. Kad nombor 3 kita dapat pula kad kuasa Mecha Kuda, HP 100 kepada pemilik kad ini. Ya, mana kalau kita gunakan kad kuasa ni, kita akan tambah HP untuk kad karakter kita. Kad seterusnya adalah karakter Amazy, HP 250, attack 50 dan efek Amazy pula attack tambah 100 pada pemilik kad ini dan serang. So kita lihat kad seterusnya, kita ada kad kuasa Mecha Spider. Pemilik kad ini boleh memilih satu kad dari bahagian kalah ke tangan dan serang. Wow, hebat. Kad seterusnya adalah kad rare untuk siri Mekamato ini, iaitu Jet Sis, HP 250, attack 100. Efek pula tolak 50 HP pada pemilik kad ini. Wow, finishing kad untuk Jet Sis ni memang kemas, centering pun cantik. Wah, berbaloi juga kad Mekamato ni. So, alang-alang begitu, mari kita simpan kad ni dalam sleeve supaya ianya tak rosak. Dan inilah semua kad yang kita dapat daripada set Mekamato Capture 2. So, sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye!